everyone, first day of going to Indonesia. First thing first, benda ni kena ada. We will be going to the airport, Kuching to Kuala Lumpur to Jakarta. So let's go. This fabulous or what? Just fabuloso. Jadi kita dah habis check in bag. Jadi kalau nak pergi makan. Pergi makan, pergi solat. Lepas tu baru kita orang masuk. I was only 9 when I picked my hair out. Kita dah landing kat KLIA Terminal 1. Sekarang ni on the way nak pergi ambil bagasi. Kita nak ambil bagasi, lepas tu baru kita nak pergi ke hotel. So we're gonna spend the night early in the morning. Barulah kita orang akan pergi ke Jakarta. Dah masuk dekat LIA 2, dekat dia punya bahagian shopping mall. So yang kelakar je kan sekarang ni, my father, dia terlupa nak bawa jaket. So sebabkan dia terlupa nak bawa jaket lah, terpaksalah kita orang singgah ke Uniqlo. So cuci-cuci mata sikit. Okay, so sekarang ni kita nak pergi beli ais kecap sebab it's going to be a long trip. Untuk malam ni rehat dulu. Lepas tu esok pagi, awal pagi baru kita orang kena gerak lah daripada hotel. The Tune Hotel. Since we have arrived at Tune Hotel, buat masa sekarang, I'm gonna have plenty of rest. Sekarang pukul berapa? Sekarang dah pukul 9:11. So esok pagi, awal betul-betul pagi, kita orang kena gerak tau. I think around 5 AM macam tu lah. So, I'll see you tomorrow. Morning. We are on our way to the KLIA 2. As you can see, I don't have any makeup. Tak sempat. Tapi tak apa. Dalam flight sekejap lagi, I will be putting my makeup after I put on my masker.